Warga negara aktif minggu pertama dalam kelas 2 kreatif. Assalamualaikum. Kita nak belajar pasal apa ni? Tapi sebelum tu kita nak main teka-teka. Siapa dapat teka, saya ada hadiah dekat sini. Okey, siapa nak teka kena tekan ni. Ada kiri, ada kanan. Hati-hati berlari. Berlari. Okey, berlari tu kena hati-hati sebab takut langgar bucu. Satu. Yang kedua, saya nak bergerak slow macam ulat gonggok. Okey, nak teka tekan buzzer. Jangan lupa subscribe. Tu je. Yang pertama, cuba tekan bendera apa? Bendera apa tu? Cepat dah. Ada. Okey, bendera apa dah? Kuala Lumpur, kita tengok jawapan ni. Kuala Lumpur betul. Tapi kita panggil dia sebagai wilayah persekutuan. Tepuk tangan kat ada. Nama pun blind box Saya pilih. Pilih. Pandang kamera tu. Okey, tunjuk. Bye-bye kat kamera. Bye-bye. Okey, baik. Okey, next. Nak lagi? Okey. Selangor. Okey, kita tengok jawapan dia. Mari sini. Okey, pandang sana. Okey, pilih. Okey, tepuk tangan ke atas. Okey. Lagi. Okey. Boleh, kita tengok. Hebat ni. Okey, baik. Baik. Okey, bye-bye kamera, bye-bye. Okey, baik. Next. Kedah, kita tengok. Okey. Terima kasih juga tau. Awak bagi saya ni. Terima kasih. Okey, baik. Okey, bangun semua. Bangun semua. Okey, ni bendera apa? Bendera Malaysia, nama dia apa? Jalur Gemilang. Okey. Tapi kalau dekat pimpinan, selalunya ada yang bergerak, bergoyang, berjalan. Bila dengar lagu negaraku, dia berhenti tegak. Tangan di sisi. Berdiri tegak. Pandang depan. Tak payah tengok skrin sebab kita dah hafal kan? Betul tak? Pandang depan. Okey, ni bayangkan sakit aku pegang bendera kat sini Okey. Tekak. Ini kau buat. Daraku tanah tumpahnya darahku tahta. Okey, semangat lagi anak-anak. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Awak kena buat iaitu berlakon. Okey, Nias, mari bendera tu. Yang awak cocok situ kenapa? Okey. Saya nak ada seorang dua akan berlakon, okey? Awak akan berlakon dalam kelas, ambil pasangan. Cari pasangan, semua pasangan. Kalau boleh, kawan yang tak pernah langsung berbuat geng dengan dia. Abil dengan Haras tukar. Tak nak geng yang sama. Tukar dengan orang lain. Selalu, iaitu macam mana kita nak hormat bendera. Macam mana kita nak hormat? Nak hormat bendera. Waterfall. Okey. Macam mana kita nak
Nak hormat bendera. Okey. So berlakon dia macam ni Berlakon dia macam ni Nanti dalam geng dia, okey, saya pinjam dia ni jadi pelakon saya, kawan-kawan saya. Okey. Okey, ni bendera. Alamak, jatuh. Saya jalan-jalan. Hei awak! Hei awak! Jangan pijak bendera. Alamak, sorry lah awak. Saya minta maaf. Okey, sekali lagi. Okey. 2 minit. Awak fikir. Okey. Tapi yang ada bendera. Tempat masing-masing dulu. Okey. Duduk kat tempat masing-masing dulu. Okey. 1 minit dah habis. Okey. Baik. Inilah masanya untuk kita berlakon. Masa dah habis. Kan? 2 minit cikgu bagi. Bendera tu adalah melambangkan negara kita. Faham? Okey. Baik. Kita jemput Arisa dengan Aura untuk berlakon. Cepat. Sekarang ni kita mata semua pandang kat dia orang. Boleh? Boleh. Kita lain, kita tengok apa kita berlakon. 3, 2, 1. Kau cakap apa? Cakap macam awak berlakon tadi. Awak. Awak. Itu betul ke? Maaf. Ya. Kita benar berdiri tegak. Untuk ni, dan kita kena hormat ni siapa ni? Jalo? Bilang Jalo. Jalo. Sebab ini adalah negara kita. Negara kita nama apa? Sebab tu kita kena berdiri tegak. Hormat menyanyikan lagu negara. Jangan berjalan. Jangan pijak. Jangan bakar. Ni negara kita. Kita kena Kalau kita tak sayang, siapa nak sayang lagi? Betul? Okey. Bangun semua. Kita nak tabik bendera ni. Semua bangun. Semua bangun. Okey. Guna tangan kanan. Tabik macam ni Okey. Hormat bendera. Hormat. Sekali lagi. Turun tangan. Okey. Semua. Talah tangan. Tangan kanan. Tangan kanan. Okey. Ready Tangan kanan. Hormat macam ni. Okey. Semua ready. Berdiri tegak. Macam askar. Hormat bendera. Hormat. Turun tangan. Okey, terima kasih untuk hari ni. Untuk yang karakter, pembangunan karakter hari ni, minggu pertama. Nanti kita buat lagi aktiviti. Nak lagi tak? Nak. Okey, berikan tepukan kepada diri sendiri.